Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, tacahau, wanakem rakyat Malaysia. Hari ini saya hadir bersama dengan rakan-rakan dan teman untuk bersolidariti terhadap rakan-rakan kita yang sedang direman di dalam sana. Jadi kita dah dengar tadi penjelasan daripada orang yang terlibat dalam penganjuran. Kita dah dengar penjelasan daripada peguam, iaitu saudara Rafiq, dan juga daripada Umar. Ini saya nak bagi penjelasan daripada peserta yang hadir. Semalam apa yang berlaku adalah saya turun daripada LRT dan bergerak ke bangunan Sogo itu. Dan apabila saya tidak sampai lagi di tempat perhimpunan tu, saya tidak terlibat dalam ceramah dan sebagainya, dan saya hanya hadir untuk mendengar penjelasan berkaitan dengan intipati yang berkait rapat dengan institusi agama yang dibina secara menyalahi undang-undang. Sebab kita dah dengar benda ini dah lama, sudah bertahun, bukan sejak tahun 2000. Saya dipahamkan sejak daripada 1906 isu berkaitan dengan institusi agama yang disalahgunakan. Jadi kita hadir sebagai rakyat ini untuk mendengar apakah prosedur ataupun kaedah-kaedah yang boleh rakyat ambil tindakan sekiranya mereka berhadapan dengan masalah itu. Sebab itu kita tengok ada penceramah di kalangan NGO, ada di kalangan peguam dan sebagainya. Itu tujuan kita hadir. Dan apabila kita nak menghadirkan diri, bila saya sampai saja di bangunan tu, saya ditahan oleh satu orang anggota polis yang minta untuk saya perkenalkan diri dan tunjuk saya punya pengenalan diri. Saya tanya apa kesalahan saya buat. Dia kata kalau tak bawa kad pengenalan itu satu kesalahan. So saya tunjuk. Saya tunjuk apa nama pengenalan diri saya tu, minta maaf. Dan kemudiannya dia bagi tahu kepada diri saya, dia kata sila pusing dan balik ke rumah. That's fine. Dia kata suruh kita beredar pergi kerana kalau stay dekat situ dia boleh tangkap. Sebagai peserta, saya dah pusing nak balik lah. Sebab arahannya pihak polis kata kalau pergi juga dia boleh cas, kata mengganggu pihak awam menjalankan tugas. Ni ada sahabat kita ada di situ pada waktu itu. Waktu saya bercakap tu, saya pusing. Saya langkah dalam 15 tapak, tiba-tiba datang satu anggota, arahan OCPD suruh tangkap. Tangkapan yang dibuat ni kebanyakannya adalah peserta. Dan sebab apa ditangkap ni kita tak faham. Mungkin dia orang kata untuk didokumentasikan. Tapi saya bagi tahu bahawa kita kena sign borang 28 Anun Prosedur Jenayah. Itu hak-hak orang yang ditangkap. Maknanya apa? Berlakunya penangkapan lah. Baru kita boleh sign itu. Dan kemudiannya dia bagi kepada kita release orang kata aminan daripada pihak PDRM tu sendiri. Dan semasa dirakan percakapan wawan tu, saya tak faham ditanya berkaitan dengan penganjuran perhimpunan dan sebagainya. Saya tanya lagi sekali kepada pegawai penyiasat apa kesalahan saya dan kenapa saya dibawa di sini dan kenapa rakaman percakapan ini diambil. Ini sebab apa, saudara dan saudari, saya pernah berhadapan dan saya sekarang ni telah menjalani kes di mahkamah dan saya menyaman pihak SPRM atas perkara yang sama. Memanggil saya ke pejabat SPRM melakukan unlawful detention tanpa sebarang kesalahan yang saya buat. Jadi semalam saya hadir untuk memberi rakaman percakapan. Sampai hari ini saya tak tahu kesalahan apa saya buat. Dan hari ini ketua polis kata keluar dipanggil untuk 106 membantu siasatan. Membantu siasatan apa? Itu pun kita tidak dijelaskan sampai ke hari ini. Jadi saya bagi tahu sebenarnya mudah sahaja. Kalau ada peserta yang belum menyertai perhimpunan tersebut dan pihak polis bagi arahan suruh beredar, saya rasa ada beberapa orang semalam yang diberi arahan suruh beredar, kita beredar untuk tujuan apa berlakunya penangkapan. Sebab kita telah akur, kita telah beredar. Malah ada seorang yang Cikgu Hisham sebut tadi, ada seorang ustaz, dia datang untuk beli baju anak dia. Apa yang berlaku adalah bila dia nak beli baju anak dia, dia tengok dekat luar tu ramai, dia pun pergi tanya dengan polis tu, ada apa ni tuan? Sini jom kita bawa pergi balai. Ini adalah satu intimidasi undang-undang menggunakan aparat kerajaan. Ni lama tak dengar perkataan aparat kan. Menggunakan aparat kerajaan untuk menekan rakyat.
Dan dengan selambanya Perdana Menteri Malaysia Brother Anwar bin Ibrahim ini, dia mengatakan bahawa saya suruh tangkap dan humban mereka. Humban ke mana? Jadi Malaysia ini telah pun menjadi seolah-olah Korea Utara, yang mana rakyat terpaksa akur apa sahaja kehendak kerajaan, kerajaan mengawal kehidupan sosial rakyat, kerajaan mengawal pemikiran rakyat, kerajaan mengawal apa yang rakyat perlu cakap dan apa yang tidak perlu cakap. Jadi kerajaan hari ini telah melanggar 100% perlembagaan, melanggar keseluruhan intipati dalam perlembagaan. Saya bercakap atas kapasiti sebagai student undang-undang. Yang saya belajar sekarang ni adalah berkenaan dengan perlembagaan, iaitu hak kebebasan bersuara, hak kebebasan berhimpun dan sebagainya. Jadi alasan mengatakan terpaksa mengikut arahan ini adalah tidak, bagi saya memang tidak relevan. Kerana apa? Macam saya kata tadi, saya berhadapan dengan kes di mahkamah berlakunya intimidasi oleh pegawai SPRM, yang mana di mahkamah sendiri kalau kita tengok, bila peguam berhujah, pegawai ini mempunyai kapasiti untuk berfikir tindakan yang dia ambil itu betul ataupun tak. Walaupun arahan yang dia terima itu adalah untuk membuat sesuatu benda yang salah, tetapi apabila pergi ke mahkamah, mahkamah akan tanya, adakah kamu tahu benda ni salah? Kalau dia tahu benda tu salah, maka dia melakukan sesuatu kesalahan itu dalam pengetahuan dia dan dengan niat dia untuk melakukan kesalahan. Itu dah satu benda yang salah. Jadi di akhirnya saya nak bagi tahu kat sini, kita telah mewakilkan kes kita ini kepada Persatuan Peguam-Peguam Muslim Malaysia, betul Persatuan Peguam-Peguam Muslim Malaysia, dan juga Tuan Haji Hanif Katri dan beberapa lagi peguam. Sini maklumkan UMNO nak bantu, Watia Muti pun mula-mula dia mengecam, tiba-tiba sekarang dia nak bantu. Ramailah yang nak bantu. Sebab apa? Nak menegakkan hak perlembagaan itu sendiri. Dan saya nak bagi tahu dekat sini saudara dan saudari, kalau mereka mengatakan apa yang kami cakap ini adalah 3R, bagaimana pula dengan intipati perlembagaan? Ya, perlembagaan menyebut soal kebebasan beragama. Dia menyebut bahawa setiap orang, rakyat Malaysia, berhak untuk menganuti agamanya. Dan dalam perkara sebelah perlembagaan juga menyebut bahawa setiap setiap agama berhak untuk memiliki dan menguruskan institusi bagi maksud agamanya sendiri. Maknanya dia boleh bina lah. Dia nak bina kuil ke, church ke, masjid ke, surau, dia boleh bina. Tetapi di perenggan bawahnya dia sebut apa? Institusi agama ini ataupun agama ini perlu memiliki harta dan mengurus takbir mengikut undang-undang. Yang kita persoalkan sekarang ini adalah, adakah institusi-institusi agama ini mereka memiliki harta tersebut? Kalau dalam konsep Islam dipanggil wakaf, seorang beli harta tu dan diwakafkan untuk dijadikan masjid, dan mereka menguruskan mengikut undang-undang. Ini bukan soal pembinaan haram saja. Ia juga ada di sini, kalau kita tengok beberapa tahun yang lepas, SPRM masuk dalam satu institusi keagamaan, itu kuil, yang mana mereka dilaporkan kepada rakyat ada wang tunai dirampas, adanya emas dan sebagainya, menggunakan agama ini untuk mengaut kekayaan bagi individu-individu yang tertentu. Jadi perkara ini tidak boleh dibiarkan. Sepatutnya kerajaan kena memandang serius perkara ini. Kalau tidak, mampus. Dia mimpi saja, dia pergi letak satu kain, lepas tu dia tuntut pula perampasan kepada kerajaan dan sebagainya. Suatu hari nanti, bila dah tidak ada tanah-tanah ataupun pokok-pokok yang boleh diikat, traffic light pun mereka akan ikat, dan mereka akan claim traffic light ini adalah mimpi daripada dewa. Jadi ini adalah satu benda ataupun mimpi jumpa syekh di traffic light, bina surau di traffic light. Jadi perkara ini tidak boleh dibenarkan, perkara ini tidak boleh dibiarkan, walaupun alasan mereka adalah ada yang mengatakan British bagi. Saya nak tanyalah kepada saudara dan saudari, logik di akal, kalau ada satu pembinaan di sini contoh, adanya pekerja-pekerja Indonesia yang beragama Islam yang terlibat dalam pembinaan tersebut, dan adanya rumah, dia panggil rumah konsi, adanya di situ rumah konsi, sudah tentu dia akan buat surau, surau sementara.
Apabila binaan tersebut siap, adakah umat Islam boleh claim surau tersebut dan meminta pampasan daripada pemilik hartanah itu? Tak boleh lah. Sebab itu adalah bukan harta dia. Macam tu juga kalau British bawa sesiapa kerja dekat ladang dan dia buat binaan sementara, kan, institusi agama untuk dia semayang, British tidak pernah mengatakan ataupun memberikan pemilikan kepada dia. Maka itu bukan milik dia. Jadi inilah yang kita memperjuangkan supaya tidak ada orang sengaja untuk menceroboh ataupun membina institusi agama dengan menyalahi undang-undang. Itu yang kita datang sebagai peserta. Saya datang untuk dengar bagaimana kita nak menangani masalah ini.